Hai guys, so hari ni menu kita simple je, telur dadah dengan sardin. Ni adalah makanan hujung bulan, tapi taklah hujung bulan sangat pun. Actually, I pakai sardin botam I tak pakai ayam brand. I belum lagi tahap itu lagi. Doakan I pergi ke tahap ayam brand. So first thing ialah, nampak kan bahan tadi? So tak payahlah aku explain, takkan lah yang ini korang jangan takut korang jangan lari lepas tak masak. Siapa nak masak? So tutup lah dengan apa-apa tutup. And then sementara tunggu tu jangan buang masa scroll TikTok lah, tengok masalah rumah tangga orang lain lah. Kau sibuk lagi dengan masalah kau. So kau buatlah telur dadah. Telur dadah tu kau kacau-kacau. So dah habis goreng tu ikut kau lah, nak goreng macam mana pun. Ikutlah resepi mak kau macam mana. So letak bawang putih, bawang merah. Takkanlah tak tahu. Benda-benda ni senang kot. Lepas tu tak balik kuah tu. Kalau letak cili blend pun boleh, tapi aku kurang sikit dengan cili blend sebab malas sebenarnya. Bukan kurang, malas. Malas letak. Senang je. Yang ni aku buang sikit minyak. Cukup lah keluarga aku ni yang dah ada stroke lah, obesity lah. Cukup. Tapi still lagi banyak minyak agak. So goreng telur ni kau kena guna kuali kecil, kau jangan guna kuali besar. So nampak ni kan. So terbalik. Oh gila gempak. Jarang jadi tau sebenarnya kalau buat video. Bye, love you.